Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel SM Collector. Untuk hari ini, SM Collector nak review dan juga unboxing Beyblade Burst GT keluaran Takara Tomy, iaitu GT Triple Booster Set. Nak tahu produk ni best ataupun tak? Jom layan video kali ini. Check it out. GT Triple Booster Set ni merupakan set yang diriliskan oleh Takara Tomy pada tahun ini, pada tahun 2019 bulan Ogos yang lalu. Bila anda membeli set ini, anda akan mendapat 3 Beyblade daripada siri GT. Siri GT ni kalau nak tahu merupakan siri yang latest lah untuk Beyblade Burst. Okey, di bahagian packaging kotak pun kita boleh tengok dengan teliti lah. Kita boleh nampak Beyblade apa yang kita akan dapat untuk set ini. Okay, apabila anda membeli produk ini, anda boleh tengok dengan jelas lah dekat packaging tu. Kita boleh nampak 3 Beyblade yang akan kita dapat. Beyblade yang pertama, kita ada Slush Dragon Octametsu. Oh, cantik, color hijau. Beyblade yang kedua, kita akan dapat Lord Springen Blitz Dimension. Dan Beyblade yang ketiga, kita dapat Dread Bahamut Orbit Metal Gen. Itu adalah 3 Beyblade yang kita akan dapat melalui GT Triple Booster Set. Seperti biasa, sebelum kita buat unboxing, kita akan tengok dulu rekaan kotak ini. Packaging dia simple je, dia tak terlalu besar. Di bahagian atas seperti biasa, untuk pastikan produk kita beli ni ori pun ataupun tidak, pastikan ada logo Takara Tomy di bahagian atas kiri packaging yang anda beli. Ada logo Takara Tomy, confirm ori produk ni. Kod untuk Beyblade ni adalah B149 Booster Set. Di bahagian belakang packaging ni, anda boleh lihat dengan jelas macam mana bentuk dia punya layer, disc dan juga driver untuk ketiga-tiga Beyblade ini. Okey, sekarang ni jom kita buka packaging ni dan tengok macam mana rupa Beyblade ni. Untuk Beyblade yang pertama, ini dia, kita ada Dread Bahamut Wall Orbit Metal Gen. Beyblade ini merupakan Beyblade jenis defense yang menggunakan Gantico Layer System. Gantico Layer System ni, dia punya layer tu boleh pecah ke 3 part sajalah. Beyblade ini dimiliki oleh Blind the Void yang pernah muncul dalam anime Beyblade Burst GT. Dia menggunakan Gantico Chip Bahamut, Layer Width Gen dan juga Layer Base Dread. Untuk disc dia pula menggunakan disc nombor 7. Dia juga ada disc frame untuk Beyblade ni. Dia dapat disc frame wall
Dan driver yang dikena pakai adalah driver Orbit Metal. Untuk Gatiko chip Bahamut ni, dia punya design ni memang cantik. Dia menggabungkan color purple, color hitam dan juga color gold. Ini adalah 3 kombinasi warna yang sangat menarik bagi pendapat SM. Apabila kita menggunakan Gatiko chip ini, ia secara tidak langsung akan meningkatkan dia punya defense dan juga stamina pada Beyblade yang kita pakai nantilah. Forge D7 ni pernah diriliskan pada Beyblade yang sebelum ni ya. Kalau anda pernah pakai disc yang lama ni, disc 7 ni dia punya design tu lebih kurang sama dengan disc Gravity dan juga disc Heavy. Beyblade ni pun dia ada layer weight, layer weight gen. Dia macam getah yang diletakkan di bahagian tengah tu. Ini adalah satu aksesori tambahan yang agak cool. Kalau tengok dari segi material pun dia macam rubber getah lah. Jadi bila kita pakai dalam battle, ia secara tak langsung akan mengabsorbkan serangan pihak lawan. Sebab dia getah kan kat dalam tu. Jadi layer weight gen ni dia bagus untuk kita lihat dari segi aspek defense. Sebab dia dah absorb. Apabila dia berlaga dengan pihak lawan tu, getah tu telah absorb serangan tu. Beralih pada Beyblade yang kedua pula, kita ada Lord Springen Blitz Dimension. Lord Springen ni merupakan Beyblade jenis balance ya, yang turut menggunakan Gatiko layer system. Ini menggunakan Gatiko chip Springen, layer base Lord, Forge Disc Blitz dan juga Driver Dimension. Layer base Lord ini dia sesuai untuk menaikkan attack, defense dan juga stamina. Tapi paling power dia punya attack lah. Dan kalau anda pegang pun dia punya weight ni berat juga sebenarnya. Dekat tengah-tengah layer base ni tak dicabut dia dah memang melekat kat sini. Jadi anda hanya boleh pasangkan dia punya Gatiko chip sahaja. Untuk Forge Disc, dia menggunakan Forge Disc Blitz. Ini merupakan disc yang bagus dari segi attack dan juga berat. Sebenarnya berat tau Lord Springen ni. Bagi SM, bila kali pertama SM cuba pasang Lord Springen ni, dia memang sangat susah untuk lock. Jadi apabila kita pakai dalam battle, boleh dikatakan Beyblade ini dia punya burst resistance tu sangat-sangat tinggi. Maknanya dia susah nak burst lah. Dan Beyblade ketiga kita, yang terakhir, kita ada Slash Dragon Octametsu. Beyblade ini menggunakan Gatiko chip Dragon, layer weight Metsu, layer base Slash, Forge Disc 00, oh berat ni,
dan juga driver Okta. Secara keseluruhannya, Beyblade ini mempunyai driver dan juga disk yang berat. Boleh dikatakan di antara 3 Beyblade yang ada ni, Slash Dragon lah Beyblade yang paling stabil. Apabila digunakan dalam battle, Beyblade ni memang mempunyai stamina yang sangat-sangat tinggi. Sekian saja video kita pada kali ini. Seperti biasa, bagi mereka yang belum subscribe ke channel ini, cepat-cepatlah subscribe ke YouTube channel SL Collector. Berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.